Pernah tak rasa kalau kita simpan duit, duit tu cepat aja habis. Tapi bila dah simpan emas, duit susah pula nak habis. Susah pula nak bocor. Kalau selalu jadi macam ni, bukan masalah gaji tu, tapi masalah cara kita menyimpan. Sebenarnya ramai tak boleh menyimpan bukanlah sebab gaji kecil, bukan sebab tak ada duit lebih, tapi sebab duit tu memang diciptakan untuk kita guna, untuk kita habiskan, untuk kita tukarkan kepada perkara yang kita nak. Emosi kita dengan duit ni kita nak belanja. Lepas tu barulah simpan. Kadang-kadang langsung tak menyimpan. Tapi bila dah tukar cara simpan dalam bentuk emas, perangai kita dah berubah dah. Sebab emas ni susah kita nak cairkan semula sebab kita rasa sayang. Kita dah mula dapat bezakan yang mana kehendak, yang mana keperluan. Kalau tak perlu memang takkan jual lah. Dan bila kita dah pegang emas dekat tangan, kita takkan mudah nak cairkan sebab kita rasa ini adalah satu usaha untuk dapatkan, untuk jadikan nilai 13,000 dalam tangan. Dah senang nak menabung. Jadi kita rasa lebih empati kepada diri kita. Hasil dia, bila kita dah menabung emas, tabungan tak mudah bocor. Kita jadi lebih disiplin untuk menabung setiap bulan. Kita jadi lebih bijak untuk uruskan kewangan dan setiap bulan, setiap tahun kita semakin kaya. Jadi dah ramai dah mula simpan emas ni, keadaan kewangan dia jauh lebih baik sebab menabung emas dengan konsisten dan dengan ilmu. Kalau tuan-puan ni jenis simpan duit entah ke mana, jawapan dia wajib menabung dalam bentuk emas, mula serendah 100 ataupun 1 gram. Dekat profil saya ada pautan, follow step by step atau boleh komen DM dekat bawah.